Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Saida Aminah binti Hazimi Syakir dari TVPSS SK Parti Jepang akan melaporkan bahan digital memperkasa pendidikan negara. Di kawasan luar bandar, akses kepada bahan pembelajaran berkualiti masih menjadi cabaran disebabkan oleh keterbatasan dan sumber infrastruktur. Namun, dengan perkembangan bahan digital, pendidikan kini dapat disampaikan dengan lebih meluas dan efisien. Pandemik COVID-19 telah menjadi pemangkin kepada transformasi pendidikan digital. Telah membuktikan bahawa pembelajaran tidak lagi terhad kepada bilik darjah, tetapi boleh diakses dari mana-mana sahaja dengan teknologi yang betul. Bahan digital tidak hanya menyediakan maklumat, tapi juga menjadikan pembelajaran lebih interaktif. Contohnya, teknologi Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR) membolehkan pelajar mengalami pembelajaran secara praktikal dan imersif, menjadikan subjek seperti sains dan sejarah lebih menarik. Bahan digital turut membantu pelajar membangunkan kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis, kreativiti dan penyelesaian masalah. Kemahiran ini penting dalam ekonomi digital yang semakin berkembang. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Selamat datang ke rancangan TV SPSS SK Parti Jepang di mana kita membincangkan isu-isu penting berkaitan pendidikan. Hari ini kita akan mengupas tajuk bahan digital memperkasa pendidikan negara. Bersama saya hari ini ialah Cikgu Nur Hafizah, seorang guru yang kerap menggunakan bahan digital untuk pembelajaran kelas. Selamat pagi Cikgu Nur Hafizah. Okey, selamat pagi adik Saida. Terima kasih mengundang cikgu dalam TVPSS ini. Cikgu berasa gembira kerana dapat berkongsi pengalaman dalam topik yang sangat relevan pada hari ini. Soalan pertama, apakah yang dimaksudkan dengan bahan digital dalam pendidikan? Okey, bahan digital dalam pendidikan ini merujuk kepada sumber pembelajaran dalam bentuk elektronik, contohnya seperti e-buku, video pendidikan, aplikasi pembelajaran dan platform pembelajaran dalam talian. Ia digunakan untuk meningkatkan kefahaman pelajar melalui kaedah yang lebih interaktif dan fleksibel. Soalan kedua, bagaimana bahan digital dapat memperkasa sistem pendidikan negara? Okey, pada pendapat cikgu, bahan digital ni dapat memperkasakan pendidikan negara dengan beberapa cara. Antaranya ialah akses yang lebih mudah, di mana pelajar boleh mengakses bahan pembelajaran di mana sahaja dan juga pada bila-bila masa sahaja. Seterusnya ialah melalui kaedah pembelajaran interaktif, di mana menggunakan elemen multimedia seperti video, simulasi dan juga gamifikasi untuk meningkatkan minat pelajar. Seterusnya ialah melalui pempribadian pembelajaran, di mana platform digital ini membolehkan pelajar belajar mengikut kadar mereka sendiri. Pemantauan prestasi juga boleh dilakukan di mana guru boleh menganalisis prestasi pelajar melalui data yang dikumpul dan juga data yang dikumpul dalam sistem pelajaran dalam talian. Terima kasih Cikgu Nur Hafizah kerana sudi meluangkan masa Cikgu untuk berbicara mengenai topik ini. Jelas bahawa bahan digital memainkan peranan penting dalam memperkasa pendidikan negara. Semoga dengan usaha berterusan daripada semua pihak, kita dapat melihatkan peningkatan dalam kualiti pendidikan di Malaysia. Bahan digital bukan lagi pilihan tetapi keperluan dalam pendidikan moden. Dengan sokongan semua pihak, kita boleh memastikan setiap pelajar mendapat akses kepada pendidikan berkualiti. Tanpa mengira latar belakang dan lokasi, marilah kita bersama-sama memajukan pendidikan negara ke arah yang lebih inovatif dan inklusif.